Hai, Assalamualaikum guys. Bersama lagi aku, Taki Gamer. Dan hari ni aku akan bermain game 1999 in the Forest. Okay, so sekarang ni kan ada update baru tau tak? Di mana kita boleh rule something tau tak? Itu dia. Yang ni quest tau tak? Daily quest. So kalau korang berjaya dapatkan daily quest ni, korang akan memenangi hadiah yang bertajuk pula mat. Apa orang kata? Diamond lah, korang akan dapat diamond. Jom kita, okay, let's go. Survive 5 cultists with get upgrade set flashlight in a single round. Eat ribs. Ribs apa tu? Aku rasa aku boleh buat ni. Get upgrade ni. Jap. Single round jap. Aku rasa aku akan main single. So, jom gang. Okay, let's go. Macam biasa dulu. Apa lagi? Kita ketuk-ketuk dulu kayu apa semua. Lepas tu kan, baru kita upgrade kita punya apa orang kata set dan juga X ni. Bagi ni sikit. Aku guna kelas yang ada 2 space dekat kita punya set tu. Yang tu walaupun tak memudahkan sangat, tapi boleh lah. Aku boleh angkat sekaligus. Waktu pertama je dah terpenuh. Okay, let's go. Kita angkat ni. Oh, ada ni. Let's go, kita ambil dulu. Store. Ada lagi dekat sini. Kita ambil store. Kita ambil jap. Oh, nak serang sekaligus tak? Sekejap. Aku serang ni dulu. Oh. Okay, let's go. Apa dah? Oh, tak ada pula. Aku try kat sini. Oh, mari. Mari lawan aku. Oh, let's go. Okay, let's go lah. Duh. Aku kena cari perigi ataupun... Apa orang kata? Aku kena cari perigi ataupun... Benda aku kena cari kubur. Sebab dekat situ kan ada banyak... Apa orang kata? Ada banyak... peralatan. Bukan peralatan lah. Peralatan unggun api iaitu... Macam korang tahu lah kan. Ya, itu dia. Tak ada. Kat sini. Kita fokus kepada upgrade set saja. Tak ada. Kita try kat situ blok. Okay. Tolong ada. Tolong tu ada. Tak ada. Kita try kat situ. Tolong tu ada. Oh. Sagi je lah. Baik, sagi je tu. Sagi je lah. Oh, dekat sini. Sekejap. Buka pintu. Give me buka pintu. Buka pintu dulu. Tak ada Tak apa, jom kita ni dulu. Upgrade dulu. Okay. Halo, macam mana ni? Okay. Kita kayu dulu. Oh, store dan store. Okay, let's go. Jadi kita letak dekat unggun api dulu. Okay, let's go. Okay, mantap. Sekarang ni aku lupa nak ambil ni lah. Flashlight. Tak apalah. Okay, let's go. Kita pergi kat sini. Kita ambil good set. Ambil ni. Kita ambil good X. Okay, let's go. So, kita dah upgrade ke dua alat ni. Sekejap, aku rasa aku nak bagi besar lagi lah tu. Kita try bagi besar lah. Sekejap. Oh. Store. Oh, dekat sini pun ada. Kita try bagi besar kita punya unggun api. Dekat sini kita ada store. Okay, let's go. Dekat sini pun ada. Sudah level 4. Let's go.
Mari kita jalan-jalan dulu untuk penuhkan. Alamak, dah malam tu. Sekejap. Balik. Aku tak ada flashlight sebenarnya. Gelap. Okey, geng. Memandangkan aku hanya nak upgrade yang ni sahaja. Kan. Kita pergi ke lobby sekarang, geng. Let's go, geng. Okey, geng. Mari kita tengok dia punya cutscene. Okey. Dia punya bapak Halloween tu tengah bersandar dekat dalam dekat pokok. Oh, dia pegang pedangnya update tu Lepas tu semua tenggelam. End of Halloween. Itu sahaja. Aku tak berjaya tu. Aku tak tahu ni flashlight. Kena upgrade flashlight juga. Sekali ni kita try ramai. Aku nak dapatkan yang atas tu. Okey, geng. Sekarang ni aku dah aku dah main sampai day 20, agak lama ya. Dan aku dah berjaya mengumpulkan sebanyak yang ni good set tak payah. Aku dah kumpulkan quest. Aku dah makan ribs, iaitu rusuk gajah mammoth. Dan aku dah upgrade ke semua alatan-alatan aku. Yang pertama, aku dah upgrade good set. Aku dah upgrade X. Dan aku dah upgrade dia punya lampu lah, flashlight. Orang katakan apa hal ni. So, mari kita pergi ke lobby balik. Let's go, geng. Okay, kita dah masuk balik. Dan ini dia. Kita dah complete. Aduh, aku baru dah 2/3 Apa kita macam mana nak claim? Okay, claim. Alien flame. Apa maksud dia? Diamond. Kita dapat macam mana kita nak kat inventory? Kejap. Sebenarnya kan aku nak beli ni tau dia. Alien. Mana alien? Alien dekat mana? No stock. Let's go. No stock. Alien. Nak ni beli ray gun ni. Confirm lah. So aku punya dia punya kod pun aku tak tahu tau. So kita dah claim. Nak ni lah. Aduh. 5 jadi 10 kan. Belum 100 lagi tu. So aku rasa sampai di sini saja video kita pada kali ni. Sekarang suka video aku pada kali ni, korang boleh like, subscribe, komen. Dan kalau korang tak ada semua benda tu, korang boleh meninggalkan aku punya views. Itu saja. So thank you for watching. Dan kita jumpa pada video akan datang. Let's go, geng.